Kalau korang ada bateri kereta lama, jangan buang dulu tau. Korang cuba cas dulu pakai charger bateri ni. Contoh macam kes kereta aku ni, tiba-tiba je tak boleh nak start. Lepas tu kita tinjau lampu dekat sini pun dah padam tau. Aku tak pasti dah kong ke apa, tapi kita try cas dulu. Nak cas bateri ni pun cukup senang. Yang warna hitam ni kepit dekat negatif, warna merah pula kepit dekat positif. Lepas tu korang pasang plug dia ni, lepas tu korang on switch. Lepas tu dekat sini korang tekan button jadi on. So dia dah automatic cas bateri ni tau. Cuma dekat charger ni ada beberapa button yang korang boleh adjust lah. Contohnya button yang ni kan, dia ada untuk smaller battery, lepas tu ada untuk big battery. Kalau korang cas bateri motor, korang tekan smaller battery. Tapi kalau korang nak cas bateri lori ataupun kereta, korang tekan big battery ni. Dekat sini pula ada button untuk repair battery. So aku select intelligent detection lah. So dua benda ni je yang korang kena pilih. Dekat sini pula ada display yang tunjukkan bateri ni tengah cas. Okay, untuk bateri ni aku tinggalkan 1 malam untuk cas. Esok pagi ni aku bangun subuh tengok dia dah siap cas dah. Lepas tu aku terus pergi pasang, tengok-tengok boleh start guys. Nasib baik boleh pakai lagi. Jimat sikit poket kan, tak payah nak beli bateri baru dah. Charger bateri ni memang memudahkan kerja aku lah. Kalau nak cas selepas ni boleh cas sendiri je kat rumah. So kalau korang berminat boleh tekan beg kuning sekarang.